Apa benda lah pakai laptop? Baik pakai tablet. Laptop harga mahal, tablet harga boleh dapat bawah RM1,000. Datang sekali dengan keyboard, datang sekali dengan pensel. Lagipun best. Berbaloi ke tak sebenarnya kita ada pandangan macam tu? Maknanya lebih baik kita beli tablet berbanding laptop. Okey, jujur aku kata, kalau lah kata korang ni pengguna untuk nak guna Office, macam Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint ataupun geng-geng PDF ke apa semua tu kan, bagi aku berbaloi kalau kata korang dapatkan tablet. Tak payah pun korang beli laptop yang beribu-ribu. Nak pula tablet sekarang ni, even kata korang beli tablet yang tak ada keyboard sekalipun, dia boleh guna Bluetooth keyboard. Korang jimat banyak gila duit kat situ. Lagipun tablet ni, kalau kata korang nak buat layan movie, nak layan drama, macam student-student yang suka layan drama Korea lah apa semua tu kan, boleh juga, sama je macam laptop. Jadi pada pandangan aku dua. Berbaloi korang beli tablet kalau kata korang ni memang banyak guna Office kan, nak guna Microsoft Office, nak guna Excel, PowerPoint, Word, semua tu lah. Lepas tu nak guna Google, nak surfing-surfing internet apa semua, berbaloi guna tablet. Korang boleh jimat dalam 200-300 juga berbanding korang beli laptop yang harga memang RM1,500 baru selesa guna. Dari segi chipset, nak main game pun boleh. Kalau kata orang yang suka main game Mobile Legend, CODM, lepas tu dia pun support juga nak main dengan controller, support juga nak main dengan mouse keyboard gaming pun boleh juga, nak main secara emulator apa semua tu pun boleh juga dalam tablet. So jujur kata daripada aku, memang lebih baik guna tablet bagi pengguna-pengguna biasa saja untuk laptop. Setakat nak guna untuk nak edit Photoshop ke, nak edit dalam Office punya ke, tak ada masalah. Tapi kalau kata pengguna yang heavy, mana kata dia banyak nak gunakan macam AutoCAD, nak gunakan banyaklah software-software tertentu yang nak buat plan rumah lah, apalah semua tu, bagi aku tak berbaloi lah kalau kata korang beli tablet. Sebab tablet ni terbatas lah. Tapi kalau kata korang memang betul-betul pengguna biasa, setakat nak layan movie, nak layan lagu, nak scrolling media sosial, nak typing, nak buat kerja, berbaloi beli tablet. Jujur kata, nak pula ni Honor Pad X9a baru je keluarkan tablet, harga bawah RM1,000, dapat pensel, dapat keyboard, rasa feeling sama macam laptop. Buat apa lagi kita nak beli laptop? Lebih baik kita guna tablet sahaja. Okay, serius aku boleh kata lagi berbaloi. So korang bolehlah usah-usah tablet ni dalam TikTok Shop.